Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini telah berlangsung satu program yang sangat gemilang, Convention KIK kali ke-18 yang berlangsung di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan malam ini alhamdulillah sebanyak 53 pasukan daripada seluruh universiti awam berkampung di Universiti Pertahanan Malaysia. Dan dalam kategori yang dipertandingkan, Universiti Malaysia Kelantan telah pun memenangi dua anugerah, iaitu kategori penyampaian perkhidmatan dan kategori inovasi. Ya, di mana kategori inovasi telah dimenangi oleh pasukan Food Angel yang telah memenangi tempat ketiga, ya, dalam kategori inovasi. Dan persembahan terbaik dalam kategori penyampaian perkhidmatan yang dimenangi oleh pasukan Optima. Dan bagi pihak universiti, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Naib Chancellor dan pengurusan tertinggi yang telah pun memberikan sokongan kepada pasukan UMK untuk datang bertanding, ya, dalam Convention KIK kali ke-18 yang berlangsung di Universiti Pertahanan Malaysia pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada semua pasukan dan insya-Allah kita akan bertemu lagi tahun hadapan. Universiti Malaysia Kelantan telah pun diberikan amanah dan tanggungjawab, ya, pada tahun 2028, ya, untuk menjadi tuan rumah Convention KIK kali yang ke-19, ya, di Universiti Malaysia Kelantan. Kita berjumpa dalam edisi KIK 2 tahun lagi di Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih. Kita jumpa di KIK ke-19 di Universiti